apabila dada dia berombak dan ketat. Ni, orang nak mati ni. Apabila dada dia nampak penat, apabila dada dia saja yang tahu, ketat. Menyawa tak lepas. Waqsha'arral jild, apabila kulit dia bergetar dan berkerut. Waqsha'arra ni maksud dia vibrate. Kulit dia tu, dia merasa bergetar. Dia rasa, kita tak nampak. Pasal apa? Pasal menahan sakit. Dia duk tahan nyawa nak terbit keluar tu, dia duk tahan sakit tu, bergetar seluruh kulit dia. Wa tashannajat al-asabi', apabila jari-jari dia krem. Tashannajat, sentak. Apabila jari-jari dia jadi sentak, jadi krem. Fa'inda dhalik, Nabi kata pada ketika itu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka nak jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang bila duduk dalam keadaan macam tu, keadaan dia nampak dah malaikat mai, dia nampak, orang tak nampak, dia nampak malaikat mai. Kalau yang mai tu pakai baju putih, itu good news untuk dia. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hudira al-mu'min atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda." فيقولون اخرجي راضية مرضية، اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله والريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتهم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila satu orang mukmin mendekati ajal dia, Nabi cerita tentang orang kalau sekiranya dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beginilah detik akhir hidup dia. Apabila seorang mukmin itu mendekati ajal dia, atathu malaikatur rahmah, yang mai kepada dia adalah malaikat rahmat, bihariratin bayda, dibawa beserta dengan malaikat rahmat itu ialah kain sutra putih. Dia ada banyak riwayat ni tentang cerita orang nak mati ni, dia ada banyak riwayat.
Di antaranya riwayat ni. Dia cerita kalau sekiranya yang nak mati itu orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang mai itu malaikat yang penuh dengan belas kasihan. Mai dia dibawa bersama dengan dia harirah bayda, kain sutra warna putih. Fayaqulun, maka kata malaikat yang mai nak cabut nyawa dia ni, ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillah wa raihan wa rabbil ghairi ghadban. Malaikat kata elok-elok dekat orang yang nak mati ni, malaikat kata, wahai roh yang redha dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah kamu. Malaikat main bisik baik-baik kepada orang yang nak mati ni, dia kata, ukhruji, keluar elok-elok, radiyatan mardiyan anki, wahai roh yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ila rauhillah wa raihan, keluarlah dengan roh yang berbau harum. Wa rabbil ghairi ghadban, dan keluarlah kamu kepada Tuhan kamu yang tidak murka. Mana mati dia ni, roh dia disambut oleh malaikat dengan penuh ta'zim, dan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak marah dia. Fatakhruju ka'atyabi rihil misk, kata Nabi SAW, maka keluarlah roh itu seharum kasturi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da, sehingga kan malaikat Allah berebut-rebut nak sambut roh itu. Ini yang kita tak pernah jumpa dalam hadis yang kita duk biasa-biasa baca sebelum ni. Dia hadis ni tuan-tuan, antara satu riwayat dengan satu riwayat, dia bersifat komplement. Dia bersifat lengkap melengkapi. Kita baca satu hadis, kita baca satu hadis yang lain, konten dia ataupun matan hadis itu sama. Tapi ada dalam hadis ni, tidak ada dalam hadis ni. Maka dicantum hadis-hadis ni semua, dia bersifat komplement. Dia melengkapkan di antara satu sama lain. Apabila keluar saja roh orang yang beriman ini, keluar dia pun dengan elok, dengan baik, disambut oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, baum dia seharum al-misk, seharum kasturi. Bahkan kata Nabi, hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da, malaikat berebut-rebut nak sambut roh itu. Macam mana kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita tengok orang yang mati di Mekah, di Madinah, lepas selesai disemayangkan, mayat diusung buat peluk tu, kita tengok macam mana orang berebut. Mayat yang sudah disembahyangkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu, bila dia usung buat peluk ni berebut. Pakat nak pergi, kalau tak boleh tanggung, boleh suar jari tepuh mayat orang duk bawa pun tak apa dah. Demikian hal malaikat sambut roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila terbit daripada badan dia esok ni. Kata Nabi, hatta ya'tuna bihi babas sama, roh tu dibawa naik sehinggalah sampai di pintu langit. Di sana dia ada satu boundary, dia ada satu sempadan di antara kita bumi dengan langit Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada satu border. Berdasarkan keterangan hadis yang sahih-sahih mengatakan di tiap-tiap border ini dia ada pintu. Bila roh orang yang beriman ini dibawa sampai ke pintu langit di sana, fayaqulun, Nabi kata, maka berkata malaikat yang menjaga langit, ma atyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ardi. Malaikat yang jaga langit ni dia kata, alangkah wanginya bau yang kamu bawa mai dari bumi ini. Ini conversation di antara malaikat langit dan malaikat yang mengiringi roh naik ni. Malaikat langit kata, apa punya wangi ni benda yang hampa bawa naik ni? Fayatuna bihi arwahal mu'minin, maka malaikat yang mengiringi roh ni bagi tahu, kata kami bawa ni roh orang-orang yang beriman.
falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaih. Nabi kata, malaikat yang menjaga langit ni punya seronok menyambut kedatangan roh orang yang beriman ini. Seronoknya mereka ini lebih seronok min ahadikum bi ghaibihi yaqdamu alaih. Nabi kata lebih seronok daripada kamu jumpa kawan yang kamu tak jumpa sekian lama. Bandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita tak jumpa lama. Kawan ni kita punya schoolmate dulu. Kita punya classmate dulu. Kita tak jumpa dia punya lama. Sekian lama kita tak pernah tengok dia. Duk dengar cerita pada orang. Tiba-tiba satu hari jumpa. Kalau betul kita ni close dengan dia masa mengaji dulu, kalau betul kita ni cukup rapat dengan dia masa mengaji dulu, bayangkan 30 tahun tak jumpa, tiba-tiba jumpa dia punya seronok tu. Seronok tu Nabi kata tak boleh banding dengan seronok malaikat menyambut roh orang yang baik-baik apabila dibawa naik ke langit esok ni. Fayas'alunah, Nabi kata maka malaikat yang menjaga langit tanya kepada orang yang baru mati ni. Maza fa'ala fulan? Maza fa'ala fulan? Maza fa'ala fulan? Bila roh orang Islam, mukmin, orang baik-baik yang baru mati ni dibawa naik, sampai di sana, malaikat yang jaga langit tanya kepada orang yang baru mati ni, Maza fa'ala fulan? Apa yang dibuat oleh mereka tu, hak masih hidup di atas dunia tu? Malaikat tanya ni, roh orang baik yang baru naik ni, malaikat langit tanya, Maza fa'ala fulan? Apa benda yang dibuat oleh adik-beradik hang, oleh kawan hang yang tinggal atas dunia tu? Bini hang yang duk hidup atas dunia duk buat apa? Anak hang yang tinggal di atas dunia duk buat apa? Dia tanya ni, apa yang dibuat oleh mereka yang masih duk hidup di atas dunia ni? Ni, orang yang beriman, yang baru mati, yang baru naik, roh dia naik ke langit ni, ditanya oleh malaikat langit. Kalau dia mati dulu pada mak dia, malaikat tanya, mak hang yang tinggal duk buat apa? Kalau dia mati dulu daripada suami dia, malaikat tanya, suami hang yang tinggal di sana, masa hang tinggal dia duk buat apa? Kalau dia mati dulu daripada anak-anak dia, malaikat tanya, anak-anak hang yang tinggal di atas dunia, daripada buat apa? Maza fa'ala fulan? Lepas satu soalan, lepas satu soalan, hadis ni kata, malaikat bertubi-tubi tanya orang yang baik-baik yang baru mati ni. Fayaqulun, maka kata malaikat yang mengiringi roh orang baik-baik yang baru mati ni, da'uhu, malaikat hak irin ni kata apa? Sudah, dia kata tinggalkan dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya, sesungguhnya dia baru saja meninggalkan kekalutan dunia. Maknanya jangan duk kacau dia baru mati. Jangan duk kacau dia baru melalui detik paling sakit dalam hidup dia. Orang mati sakit, tuan-tuan. Macam mana sakit dia? Satu hari kita lalui. Tak ada perkataan yang boleh menceritakan sakit betul itu macam mana. Tak ada perkataan. Macam-macam bentuk kinayah dan bandingan yang dibuat oleh ulama dan sebagainya. Cerita kata sakit ni, nyawa nak keluar daripada badan kita ni. Macam-macam cerita dibuat tapi tidak mampu untuk nak menggambarkan hakikat sakit sebenarnya. Pokok pangkalnya, sakit mati adalah satu sakit yang tidak ada tolok bandingnya di atas dunia. Bila mati, bila roh dibawa naik, bila sampai di sana, malaikat seronok sambut dia, pasti roh dia wangi, sewangi al-misk, sewangi kasturi. Malaikat sambut dia berebut-rebut. Bila sampai malaikat tanya, Maza fa'ala fulan, hang mati isteri hang buat apa? Masa hang mati suami hang buat apa? Bila dia duk kena tanya macam ni, sedangkan dia baru melalui kematian yang sangat menyakitkan, malaikat yang irin dia ni kata, da'uhu. Dia kata dekat malaikat yang duk tanya ni, da'uhu, da' makna dia tinggal. Da'uhu, hampa tinggal dia, jangan duk kacau dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya, kerana dia baru meninggalkan kekalutan dunia. Kata hadis tu, wa innal kafir. Tapi kalau yang mati orang kafir. Kalau yang mati itu orang jahat. Kalau yang mati itu orang yang bermasalah di atas dunia. Kalau yang mati itu orang yang tak peduli semayang bang.
Kalau yang mati itu orang yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Izah tudira. Nabi kata apabila hadir malaikat di saat kematian dia, atathu malaikatul azab bimish. Malaikat yang mai nak cabut nyawa dia selain daripada malaikat maut ialah malaikat azab. Dia mai dengan membawa al-mish, kain kasar, lawan kepada harirah baida, sutera putih tadi. Nak bungkus roh dia ni, maka orang yang tak bagus ni, malaikat azab mai dengan bawa kain kasar. Fayaqulun, kata malaikat ni, ukhruji sakhitatan maskhutan alaik. Keluar wahai roh yang keji daripada badan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ila azabillahi azza wa jal. Selamat datang kepada azab Allah azza wa jal. Fatakhruju ka'antani rihi jifah. Maka terbit roh daripada badan dia sebusuk bangkai. Tuan-tuan, suka saya ingatkan, hadis ini adalah hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dan disahkan sahih oleh Al-Albani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hatta ya'tuna bihi babal ardi. Sehinggalah roh itu dibawa sampai ke pintu langit. Di antara bumi dan langit, fayaqulun, maka kata malaikat langit, penghuni langit, ma antana hadhihi rih. Apa benda yang hampa bawa busuk sangat ni? Malaikat langit kata. Dia kata kepada malaikat yang mengiringi roh ni naik, dia kata, apa benda hampa bawa ni busuk sangat ni? Hatta ya'tuna bihi arwahal kufar. Dan dia tak diizinkan melepasi pintu langit itu. Dihumbankan roh itu ke bumi bersama-sama dengan golongan kufar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita baru baca tadi adalah satu benda yang kita akan lalui. Banyak-banyak minta kepada Allah supaya kita duduk dalam kumpulan yang pertama tadi. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda menceritakan detik paling akhir manusia nak mati. Nabi kata, iza syakhasal basar wa hashraja sadr wa qsha'arra al-jild wa tashannajat al-asabi' fa inda dhalika man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apabila satu-satu manusia nak mati, di antara tanda-tanda akhir dia. Dalam Facebook pun dia duk seklit benda ni, tapi depa abang tu tak pernah jumpa dalam hadis. 40 hari lagi nak mati, lagu duk main macam ni. Saat lagi 10 hari lagi duk main macam ni. Lagu seminggu lagi duk main macam ni. Tidak pernah jumpa dalam mana-mana hadis. Yang ada dalam hadisnya ini. Nabi kata apa? Bila dah very last moment, saat yang paling akhir dia nak lalui. Idza syakhasal basar. Apabila mata dia tepat memandang. Syakhasa ni dalam bahasa orang putih dia kata stare. Tengok renung tu, stare. Nabi kata manusia apabila sedetik, 2 detik, 5 detik dia nak mati, mata dia tak tengok lain dah. Dia tengok satu tempat aja. Apa yang dia tengok, Allah aja yang mengetahui. Dia tak beralih dah kiri kanan dia, anak duk panggil balik kiri, isteri duk panggil balik kanan, orang ni main duk talqin di telinga, la ilaha illallah. Mata dia tengok satu tempat aja. Nabi kata itu tanda detik paling akhir. Iza syakhasal basar. Apabila mata dia memandang tepat. Wa hashraja sadr. Apabila dada dia berombak dan ketat. Ni orang nak mati ni. Apabila dada dia nampak penat. Apabila dada dia saja yang tahu ketat. Menyawa tak lepas. Waqsha'arral jild. Apabila kulit dia bergetar dan berkerut. Waqsha'arra ni maksud dia vibrate. Kulit dia tu, dia merasa bergetar. Dia rasa, kita tak nampak. Pasal apa? Pasal menahan sakit.
Dia duk tahan nyawa nak terbit keluar tu, dia duk tahan sakit tu, bergetar seluruh kulit dia. Wa tashannajat al-asabi'. Apabila jari-jari dia krem. Tashannajat, sentak. Apabila jari-jari dia jadi sentak, jadi krem. Fa'inda dhalik, Nabi kata pada ketika itu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka nak jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang bila duduk dalam keadaan macam tu, keadaan dia nampak dah malaikat mai, dia nampak, orang tak nampak, dia nampak malaikat mai. Kalau yang mai tu pakai baju putih, itu good news untuk dia. Tapi kalau yang mai tu, dalam hadis kata, Ja'a malakani aswadani azraqani. Maka mai kepada dia malaikat yang memakai pakaian hitam dan juga biru tua. Bila yang mai tu malaikat yang pakai pakaian gelap, itu bad news. Itu bad news. Dia tahu dah dia nak pergi ke mana. Pada ketika itu dia tak mau jumpa Allah. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau dia mati ni dia susah. Maka Allah tak mau jumpa dia. Allah tidak welcome dia. Allah tak sambut dia. Tapi Nabi kata kalau orang yang nak mati ni orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus, dalam keadaan genting itu, man ahabba liqa Allah. Siapa yang suka nak jumpa Allah. Pasal apa dia suka jumpa Allah? Pasal dia dah nampak dah tempat dia nak pergi. Dia dah nampak dah kubur dia nak jadi raudhah min riyadil jinan. Kubur dia nak jadi taman syurga. Dia nampak dah. Dia seronok nak pergi ke kubur tu. Dia suka nak jumpa Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Sebaliknya siapa yang tak mau jumpa Allah. Pasal apa tak mau jumpa Allah? Pasal malaikat mai pakaian serba hitam. Pasal dia dah nampak dah kubur dia nak jadi hufrah min hufarin niran. Nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Maka dia tak mau mati. Dia tak mau jumpa Allah. Allah tak mau jumpa dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah ayat Quran. Ayat ni kita akan baca di Masjid Pematang Buluh insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Surah An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak ada seorang pun daripada kalangan ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tuhan kata melainkan sedetik dia nak mati, dia beriman kepada Allah. Tuhan kata dalam Quran. Kalau hadis, tuan-tuan, kita boleh buat pandai tanya, hadis sahih kan ni? Ini ayat Quran. Allah cerita dalam ayat, kita baca ni ayat 159 surah An-Nisa. Allah kata ahli kitab. Ahli kitab ni siapa tuan-tuan? Golongan yang tidak mau terima Nabi Isa itu sebagai utusan Allah. Kalau dia ni ahli kitab Nasrani, dia kata Isa itu anak Allah, bukan Nabi, bukan utusan Allah. Kalau ahli kitab itu ahli kitab Yahudi, dia tidak terima Isa itu sebagai Nabi, sebagai anak Allah, sebagai apa? Dia tolak semua. Baik dia ni ahli kitab Yahudi ataupun dia ni ahli kitab Nasrani, Allah kata wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Kalau dia ahli kitab yang semasa hidup dia tolak Allah, dia tolak Nabi, dia tak percaya kitab suci, dia apa semua, sedetik lagi dia nak mati, la yu'minanna bihi, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kata Isa itu utusan Allah. Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal apa waktu yang last moment macam ni, dia pergi jadi beriman sangat dengan Allah ni? Pasal apa? Pasal dia duduk dengar selama ni, hari ni dia witness. Dia duduk dengar cerita pasal malaikat maut, dia tak pernah tengok. Hari tu dia tengok. Dia duduk dengar cerita kata kubur boleh jadi taman syurga, kubur boleh jadi lubang api neraka. Dia duduk dengar cerita, dia tak percaya. Hari tu Allah bagi nampak dekat dia.
Bila benda ni sudah nampak pada mata dia, tidak nampak pada mata orang lain, bila dia nampak, la yu'minanna bihi, maka dia beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengaku kata Isa itu adalah utusan Allah, adalah nabi yang dihantar oleh Allah. Dalam ayat yang kita akan baca nanti insya-Allah di Pematang Buluh, dia akan bagi tahu apa dia? Dia kata iman itu sudah terlewat. Dia akan bawa mai syarah hadis tu yang panjang lebar, nak cerita kata apa? Orang yang jenis macam ni, yang jenis last minute nak beriman, last minute nak berubah, last minute baru nak tukar cara hidup, last minute baru nak buat semua, orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala tidak terima dia. Pasal apa? Sudah lewat. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tuhan kata, dan hari akhirat esok Nabi Allah Isa alaihi salam yang mereka tolak kata dia Nabi, mereka kata dia anak Tuhan dan sebagainya, Nabi Isa akan menjadi saksi di depan Allah atas kekufuran dan keengkaran dan penolakan dia sebagai Nabi. Nabi Isa akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadisan law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta adda 7 marrat walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكيف من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saya cukup suka hadis ni. Depan Sultan Kedah pun saya baca hadis ni. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata Nabi SAW ada menceritakan satu hadis. Kata anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata aku pernah dengar Nabi cerita satu hadis. Law lam asma'ahu illa marrah aw marratain hatta adda 7 marrat walakinni sami'tuhu akthar min zalik. Dia kata Nabi bukan cerita sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali, bahkan lebih pada tu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata dia dengar hadis ni daripada Nabi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali, lebih pada tu. Kadang-kadang kita, bila kita attend kuliah-kuliah pengajian, ustaz ada baca 1-2 hadis ayat Quran yang kita duk biasa dengar 2-3 kali dah, jangan underestimate. Jangan kita duk ingat kata dia ni tak ada modal duk ulang yang ni. Jangan. Sebab apa? Sebab Nabi biasa repeat benda yang sama more than 7 times. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata hadis ni aku dengar Nabi ni bukan dia marrah, bukan sekali, bukan marratain, bukan 2 kali, bukan 7 marrat, bukan 7 kali, walakin akthar min zalik, lebih pada tu. Dia kata Nabi dia sebut, bukan kata Nabi lupa, Nabi purposely sebut lagi, Nabi repeat lagi, Nabi ulang lagi benda ni. Menunjuk kata benda ni important. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku dengar Nabi bersabda, Nabi kata kanal kifl min bani Israel la yatawarra' min zanbin amilah. Ada satu budak muda hidup zaman dulu, Nabi kata zaman Bani Israel, dia ni kalau nak buat dosa tak teragak-agak. Dalam bahasa hadis dia kata la yatawarra' min zanbin amilah. Dia kalau nak buat satu benda dosa, dia tak fikir 2 kali. Dia ingat dia buat.
Jenis kaki membujung lalu melentang patah. Tak takut dosa, tak takut apa. Pagi tadi tengok, apa yang tu? MHI ke WHI ke apa tu tadi? Pengacara perempuan diorang ni. Dia panggil satu budak perempuan, umur 18, duduk dalam pusat pemulihan akhlak. Dia main dengan satu ustaz dia yang jaga mereka. Nak cerita tajuk tadi ni. Nak cerita tajuk ketagih seks. Budak ni dia confess. Dia kata dia umur 14, dia mula. Dan Alhamdulillah dia sedang dan dia dah berhenti. Ustaz yang main tu kata, dia kata UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia buat satu kajian tentang isu ini. Daripada 868 orang responden, tolak 10 orang aja yang tak terlibat dengan seks bebas. Responden dia ambil sekitar Selangor. Tadi dengan TV pagi tadi. Apa nak jadi tuan-tuan? Anak kita duduk besar. Takut kita dengar statistik tu. Anak kita duduk besar dalam masyarakat yang macam ni. Berapa hari kita nak jaga dia, berapa lama kita nak kawal dia, apa satu mekanisme yang berkesan yang kita boleh guna untuk nak pastikan dia tak terlibat dengan orang yang macam ni dan benda yang macam ni. Orang jahat ni ramai lah ni. Maka Nabi SAW kata zaman Bani Israel dulu ada satu manusia yang seumpama ni. Al-kiflu min Bani Israel la yatawarra'u min zanbin amilah. Dia kalau nak buat satu benda dosa, dia tak teragak-agak. فأتتهم امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها. Nabi kata satu hari mai satu budak perempuan jumpa dia ni. Jumpa budak muda ni daripada Bani Israel ini. Budak ni dalam keadaan desperate, dalam keadaan tersepit, dalam keadaan perlu belanja, perlu duit. Budak ni mai jumpa, budak perempuan ni mai jumpa Al-Kiflu Bani Israel ni mai jumpa, mai habang kata dia desperate, dia perlu duit belanja. Maka budak jahat ni tadi, Al-Kiflu Bani Israel ni, dia kata okey, tak ada masalah. Fa'a'taha 60 dinaran. Dia bagi 60 dinar kat budak ni. Syarat satu, aku boleh bagi duit ni, hang tak payah anggap hutang, hang tak payah bayar balik. Aku mau hang berzina dengan aku. Nama pun jahat. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajul min imra'atih. Nabi kata dalam hadis ni, apabila budak perempuan ni dengan budak jantan Bani Israel hak jahat ni duduk pada kedudukan hampir berzina, macam satu suami dengan isteri dia. Itu maksud dia. Ur'idat wa bakat. Budak perempuan ni tiba-tiba ketak satu badan. Gementak dia satu badan. Menangis dia. Sikit lagi nak berzina, tiba-tiba dia ketak, dia menangis. Faqala, kata budak jantan jahat ni, dia kata ma yubkik. Dia kata yang teriak ni pasal apa? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Aakrahtuk. Dia kata adakah hang teriak ni kerana aku paksa hang buat benda ni? Bukankah tadi aku kata dekat hang perlu duit, aku boleh bagi dengan syarat hang berzina dengan aku? Hang diberi pilihan. Aku bukan paksa hang. Yang ni dia buat ketang, dia buat teriak ni pasal apa? Akrahtuk. Adakah aku paksa hang? Qalat, la. Walakinnahu amalun ma amiltuhu qat. Budak umpan ni kata, dah. Tuan tak paksa saya. Tapi saya nak buat satu benda yang saya tak pernah buat dan tak pernah teringat nak buat. Dia kata. Pasal itu saya takut, saya ketang. وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةِ. Dan saya sanggup buat ni pun bukan pasal apa. Pasal saya desperate. Pasal saya dalam hajat yang besar. Saya perlu duit. Faqala, kata Al-Kiflu, budak Bani Israel ni, dia kata, taf'alina anti haza wa ma fa'alti. Dia kata, hang nak buat benda ni, benda yang hang tak pernah buat, hang nak buat. Izhabi fahiya lak. Dia kata, hang piyah.
Duit tu pun ambil pergi hang. Dia kata. Ni, Al-Kiflu ni. Hang sanggup buat benda yang hang tak pernah buat semata-mata kerana hang desperate. Tiba-tiba Allah bagi dekat dia satu perasaan kepada Al-Kiflu ni, rasa guilty, rasa bersalah, rasa macam dia ni nak take advantage, ambil kesempatan ke atas orang yang dalam kesempitan. Dia kata, izhabi, hampilah. Dia kata, hampi balik. Fahiya lak, duit 60 dinar tu ambil lah, dia kata. Pi budak perempuan ni, waqala, dan kata Al-Kiflu ni, la wallah. Dia kata, demi Allah, dia kata, la a'sillaha ba'daha abada. Demi Allah, aku tak akan buat dah benda yang Allah murka lepas pada ni. Tuan-tuan, bukan Al-Kiflu saja. Benda ni dia duk keep repeating. Duk jadi. Ramai orang dalam dunia ni yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang ada satu turning point dalam hidup dia. Kadang-kadang benda tu kecil aja, tapi menjadi satu titik tolak perubahan dalam diri dia. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famata min lailatih. Nabi kata malam tu mati budak muda ni, Al-Kiflu ni. Mati dia. Siangnya dia tak jadi buat benda ni dan dia terus insaf, rasa berdosa yang amat sangat. Malam dia mati. Fa asbaha maktuban ala babih. Inna Allah qad ghafara lil kifli. Subuh esok. Dia mati malam. Subuh pagi esok. Tertulis di pintu rumah dia, Inna Allah qad ghafara lil kifli. Allah ampun dosa dia. Siapa tulis? Wallahu a'lam. Semua orang yang bypass depan rumah dia boleh baca tulisan itu. Inna Allah qad ghafara lil kifli. Allah ampun dosa dia. Pasal apa? Pasal rasa taubat, rasa insaf, yang Allah tahu kata itu ikhlas. Allah ampun dosa dia. Moral pengajaran daripada hadis ni apa tuan-tuan? Tidak ada bumi tidak ditimpa hujan. Tak ada manusia yang tak buat salah. Tapi taubat itu ubat dia. Habis solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Rasulullah. Rasulullah pegang tangan Muaz. Rasulullah kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang kamu. La tada'anna dubura kulli salatin. Jangan sekali-kali tinggal setiap kali bagi salam selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.